harga tanda ni berapa? Harga dia estimate dalam... Hai, hari ni korang bersama aku lagi, Megat. Aku nak jawab beberapa soalan common yang customer selalu tanya aku, tanya salesman lain mengenai tanda. Cuma aku bagi tahu awal, video ni agak panjang sikit. Tapi jangan risau, korang akan dapat banyak info daripada video yang agak panjang ni. Okey, orang selalu tanya aku, tanda ni berapa cc? Okey, untuk tanda ni, korang tertanya datangan cc berapa? Dia datang dengan 249. Dia bukan datang parallel twin, tapi datang V-twin. So untuk sistem V-twin ni memang sistem yang paling cantik lah. Dia bunyi dia pun untuk V-twin bunyi lagi sedap berbanding parallel twin. Dan dia agak kurang elektronik juga. Okey, untuk soalan kedua, tanda ni daripada mana? Okey, tanda ni daripada Japan. Tapi dia join dengan China. Dia punya orang yang adakan design untuk tanda ni adalah nama dia Kuruma Zakashita. Korang boleh check, dia memang ada kedai custom dekat Japan, kategorikan orang yang terkenal dalam dunia custom. Tidak pun boleh check website dia kalau nak tahu lebih lanjut. Horsepower dia 17. Korang tak boleh nak expect lah dengan cc 250 nak laju semacam nak pergi macam naked lain. Tak boleh. This one more kepada lifestyle, more kepada identity. Sebab apa? Tanda ni kalau korang bawa, korang ada identity sendiri. Okey, untuk tanda ni dia datang dengan dua model. Yang aku tengah duduk ni adalah softail, yang kat depan korang ni adalah hardtail. Okey, untuk perbezaan dia, untuk softail dia ada hidden monoshock. Dia ada hidden monoshock dekat belakang ni. Untuk hardtail, dia more kepada fully rigid frame, no rear suspension. Kalau korang nak full rigid, nak rugged, saja sambil hardtail lah. Kalau untuk softail, dia mostly sesuai untuk perjalanan jauh. Okey, untuk orang yang kita tanya harga tanda ni berapa, harga dia estimate dalam 24,000 ke 25,000. Cuma kalau korang ambil tanda, tak rugi sebab apa dia dah datang macam gini. Kalau korang nak buat sendiri, nak buat daripada zero to hero, lagi banyak modal daripada korang beli sebiji. Okey, untuk tanda korang tertanya sesuai ke untuk daily ride. Untuk aku sesuai sebab apa dia dengan cc 250. Lagi satu, dia cutting cruiser, bukan sport bike atau naked bike. Yang ini cuma dia agak macam korang naik kuda sikit lah. Cuma kalau buat daily memang best. Sebab apa, dengan korang buat daily, korang boleh dapat identiti tersendiri. Korang tanya-tanya suspension dia macam mana? Okey, untuk suspension bahagian dia punya springer, kalau korang rasa nak comfort sikit, aku suggest better main softail lah. Sebab hardtail ni yang fighter je boleh pakai. Sebab apa, dia nampak kategori macam more kepada klasik vintage sikit. Lagi satu, springer ni datang pun dia bawakan lagi klasik American tu. Okey, yang kita tanya motor ni ada safety ke tak? Ada, jangan risau. Dia datang dengan ABS depan dan belakang. Kalau korang nak buat daily, untuk aku memang ada safety lah. Walaupun dengan gaya macam gini, tapi dia safety dia tetap utamakan. Okey, untuk yang tanya-tanya waranti dia berapa lama? Waranti dia 2 tahun ataupun 20,000. Waranti dia macam biasalah, cover wiring serta enjin. Okey, untuk tanda ni dia datang dengan dua color. Dia datang dengan hitam serta light grey. Kalau korang beli yang macam ni, tak rugi. Kalau korang rasa korang nak buat bobber, nak buat rigid, jangan risau. Just buka diorang punya website, memang ada semua benda. Nak tukar rim boleh, nak tukar lampu boleh, nak buat color chrome. Color chrome tu biasa orang buat luar lah. Kalau nak beli barang-barang dia seperti handlebar, wiring, seat, semua ada dekat dalam based on website. Okey, jadi korang, tanda motorcycle ni adalah pilihan yang terbaik untuk para-para pecinta custom, tidak pun yang tak nak mula daripada zero to hero. Sebab apa, dia dah datang macam gini dengan harga reasonable, Japan engineering, gaya klasik American vintage. Mana korang nak dapat? Hanya tanda motorcycle sahaja. Jadi untuk motor ni dia akan launching pada bulan 11 2025 nanti. Untuk booking kita masih buka lagi. Jangan lepaskan peluang sebab apa, korang takkan dapat mana-mana model lagi yang macam gini. Datang dengan springer, dah memang datang dah siap. Jangan lepaskan peluang. Like, komen, share untuk review tanda seterusnya.